Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak setan, anak Dajjal lagi. Jom dengar apa yang dikata pada semalam pihak laknatullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 6 hari bulan 5, 2026. Apa yang dikatakan oleh Bapak Rampuk Pink ini pada semalam masa laknatullah ini berhadir di mahkamah untuk menghadiri tuduhan-tuduhan makar rasuah dan bermacam-macam lagi. Dikatakan pada mahkamah, saya ni sangat kesal dengan pihak mahkamah kerana mahkamah tidak mengambilkan berat apa yang saya menghadapi. Dikatakan oleh beliau laknatullah ini, saya dalam masa 24 jam yang lalu saja saya telah menjalankan ataupun telah membuatkan sebanyak 4 panggilan dan termasuklah salah satu panggilan dengan Donald Trump. 4 panggilan itu dengan leader-leader dunia terbesar, dan selain daripada itu pun ada juga buat panggilan dan bercakap dengan ketua tentera Israel laknatullah. Dia kata, kau orang membazirkan masa saya 3 jam untuk ditanyakan pada saya apakah jawapan terhadap salah seorang wartawan yang pernah beri satu soalan pada saya. Bapak setan, kau punya tuduhan bukan kerana wartawan. Kita memang dah tahu kau ini kurang adab dan kau kurang hajar. Tidak heran pun sama sekali kita. Tetapi tuduhan kau kerana kau banyak kes, saya tak boleh nak sebut. Kes macam ni. Lepas tu kau mencurikan duit yang kononnya dipanggil negara Israel. Kau makar rasuah dan bermacam-macam tuduhan kau kena hadapi. Saya berdoa kau punya hidung jadi sama dengan gambar yang saya letak di bawah. Laknatullah atas bapak engkau.